Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Aisyah? Isteri Nabi. Dia wafat berapa umur dia? Lebih kurang 65 umur dia. Seperti juga Khadijah radhiyallahu anha, lebih kurang 65. Dia anak siapa? Dia anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Pernah ditanya Aisyah, ditanya Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang akhlak Rasulullah. Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab. Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu akhlak Nabi maknanya. Comellah perangannya, walaupun ia gerak, ia cakap, ia khabar, ia bertindak, dia kawang, dia pergi masjid, dia pergi surau, dia jumpa orang, dia salam orang. Makna baik. Wah deki tak ada, wah benci tak ada, wah pelekeh tak ada, wah hina tak ada, wah sombong tak ada. Makna kelebihan dia. Dah kita ustaz, kita kadang-kadang ada barang tu. Dah nak buat warna ustaz, bertaubatlah. Dah nak buat warna lagi, didik kita. Ya mari, mari dah. Mari nak marah siapa dia? Jangan. Karuk ni. Maknanya kita cakap dirilah, ingat. Yang mari ni tahap kita buat kan? Karuk ni. Allah tak ada aku litah kereta. Marah orang tu tadi. Litah kereta gaduh hang. Jadi orang belakang boleh pipang. Allah marah kat aku. Kita pun ambil piyah, buang piyah. Takut dia kata kau orang pakai piyah lain. Salah saya. Saya kata warna dalam hati saya, salah aku dah. Wahai Tuhan, hak ye pong tak betul lek ye. Salah saya. Saya kata gitu tu nak didik kita. Biar dia rasa salah. Tak mau betul sokmo. Kalau betul sokmo ni Allah. Betul sokmo ni Allah. Betul sokmo ni Rasulullah. Betul sokmo ni Islam. Saya ada salah silap. Ngaku dah, ngaku. Saya ngaku saya ada salah silap. Dah kalau mengaku tak boleh nak mengajar lah. Ngajarlah nak buat warna. Tapi muhasabah, bertaubat, ingat balik, ngaku salah, aku tak betul sokmo, ada lemah aku, ada kekurangan aku, minta dengan Allah pertolongan. Maknanya gitu cara dia.